Ni semua bata-bata yang Pak Long keluarkan dari lau tu. Dulu masa Pak Long nak balik kampung, kadang-kadang Pak Long susun bata kita nak bubuh ayak 2 bekas, nak bubuh bekas makanan. Jadi Pak Long keluarkan semua dulu supaya dalam tu tak semuak sangat. Kali ni Pak Long nak cuci di kawasan lau ni. Nampaknya rumput dah mula naik dan kita ada mesin tolak. Jadi kita nak tolak lah. Lepas tu kita nak buat kerja-kerja di bahagian-bahagian sebelah sini pula. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long mai lagi ke kebun pada petang ni. Petang semalam Pak Long tak mai ke kebun di sebelah petang. Balik pada sekolah, terus Pak Long mai ke kebun. Sebabnya kita duk nampak dah awan dah tebal dah. Kita boleh jangka. Masa balik sekolah pukul 3 tu, balik kerja pukul 3 tu, Pak Long dah nampak. Mungkin pukul 5, 5.30, pukul 6 ni hujan lebat. Sungguh cik, ribut hujan lebat semalam. Jadi mujurlah Pak Long mai awal. Kita settle-settlekan hai ayam, bagi makan, bagi ayam kat dia. Balik tunggu hujan saja. Hari ni kita tengok okey saja. Jadi Pak Long mai di sebelah petang. Untuk hari ni di kawasan yang hampa nampak hijau ni, memanglah nampak cantik cik. Hijau cantik tapi rumput dia dah panjang. Pak Long nak pergi ambil mesin rumput di sana. Kita nak tebas sekali lalu. 2 minggu sekali kita buat kerja ni. Dia menjadi satu rutin di Kebun Abah. Kita tunggu tani dulu. Nak maintain kebun, nak jaga kebun sepanjang masa bukanlah satu benda yang mudah. Sangat susah. Kekangan banyak. Pak Long ni ada kerja lain. Lepas tu mai ke kebun pun dah lah banyak benda lain nak buat. Kadang-kadang kita sakit. Pak Long sakit, kadang-kadang Pak Long tak tunjuk lah apa kata Pak Long sakit. Jadi mai duduk saja, mai tengok-tengok macam tu saja. Kali ni rasa macam sihat sikit, mai kita buat kerja. Cik, sebenarnya dah 3 hari dah Pak Long duk bau bangkai. Mai mana bangkai ni? Barulah Pak Long teringat. Rupa-rupanya minggu lepas Pak Long ada bancuh lah sikit buat jamuan di hujung sana tu. Pak Long rasa dah kena lah. Bewak kena di hujung sana. Kalau tak bewak kena, babi yang kena di hujung sana tu. Tapi malas lah nak pergi tengok bangkai-bangkai macam tu. Biar lantak dia lah. Ni cik, yang itu hasil daripada racun tabung. Bila kita tabung tu, rupa-rupanya dalam masa seminggu tu, dia tak mati lagi. Dan bila dia mula mati, nampak gayanya memang bagus racun ni. Nanti Pak Long tunjukkan apa racun mana satu. Ada ni. Kita buat kerja dulu. Pak Long tak lepas lagi ayam-ayam Pak Long. Biar pi dulu dia duduk dalam lau tu. Kita nak keluarkan misi rumput. Ni tadi Pak Long cakap nak tunjukkan racun tu kan. Ni kita buka. Ada dalam stor, ada 3 bungkus lagi ni. Petang ni cik. Boleh tahan juga dia punya menyengat. Masya Allah. Panas-panas sebab dia tak ada lindungan awan di sana. Kita buka dulu. Kita nak buat keluar isi rumput. Pak Long dah bersih dah. Stor Pak Long ni. Jadi tak ada lah tikus-tikus nak main lagi. Tak ada cik. Alhamdulillah. Kita buat keluar isi rumput dulu. Mana 3 bungkus tu? Ni dia. Ini dia cik. Kalau ada 3 bungkus. Pak Long tunjuk Ustaz. Pak Long namakan dia sebagai racun TikTok. Ini adalah racun yang jenis kita tabuk-tabuk macam tu. Sesuailah digunakan untuk kawasan-kawasan yang kita tak boleh nak masuk mesin. Yang duduk dalam hutan belukak tu kita tabuk saja. Ni lebih kurang setengah kilo. 500 gram setengah kilo. Dan setengah kilo ni kalau hampa nak guna di kawasan rumah memang sesuai sangat. Cik, Pak Long tak mau buka hari ni sebab hari ni kita nak mesin rumput. Dia punya racun ni dia macam cocoa rice.
yang kita buat kek tu, hak tabuk tu. Ni, tak apa. Murah je ni, ada jual kat TikTok Pak Long ni. Kalau hangpa pergi cari, adalah berapa ringgit, tak sampai RM10. Tapi dia punya kesan bagus lah. Bukanlah nak promote apa, cuma Pak Long nak abang di sana tu, Pak Long dah menggunakan racun jenis ini. Untuk nak misi rumput kali ni, kalau besar ni, kalau cuma mengambil masa lebih kurang dalam 10 minit saja. Besar lah kalau misi habis kawasan ni, tu dia. Oh, kita tengok ayam lah. Cek. Duk sedap-sedap mesin, minyak habis. Tak apa, ada. Mesin ni memang bagus je. Pak Long sangat puas hati. Ada orang tanya Pak Long beli berapa dulu? Pak Long beli dengan harga RM1,600. Kebetulan masa tu ada sebiji ni saja. Unit display lah. Tapi display pun dia tak tunjuk. Macam ni dia duk balut elok aja. Pak Long pergi tawak-tawak kat dia. Mula-mula dia bagi kat Pak Long 1.7. Lepas tu tawak bolehlah 1.6. Ni jenis Robin. Enjin dia 5.0. Dia tak payah bertuti je. Macam minyak biasa, minyak motor biasa saja. InsyaAllah, jom kita sambung. Tadi buat benda ni 10 minit ya. Alhamdulillah settle 10 minit di kawasan sini. Tapi dia tak boleh menafikan misi rumput yang galah. Sebab misi rumput yang galah akan mengambil alih untuk kita bore trim di tepi-tepi ni. Mesin ni tak dapat nak tolak ke tepi sebab tayar dia besar, dia tak boleh rapat. Dan mesin galah itulah kita nak trim hak mana tempat-tempat yang tak boleh masuk dengan mesin ni. Cik, Pak Long tak kisah Pak Long kena buat kerja beberapa kali asalkan Pak Long puas hati. Kita akan gunakan mesin rumput ni pula.
buang dulu. Mudah saja menggunakan tali. Kita beli tali yang ada di dalam ni. Ada wire, ada kabel. Jadi dia lebih efisien, lebih tahan lama. Dan dia berdaya cepat sikit. Dia makan rumput tu. Okey, berdua cukup. Mungkin ada di kalangan hampa yang tak pernah pun misi rumput. Kali ni kita misi rumput, teman Pak Long misi rumput. Bismillah. Elok-elok ngam habis, minyak pun habis. Untuk misi rumput ni, kita menggunakan minyak yang dicampur dengan tuti lah. Bukan nak cerita ke hampa, bukan nak apa ajak apa dah. Ada di kalangan kita yang tak pesah pun guna misi rumput ni. Hal ni kena campur tuti sebab dia 2 strok. Yang tolak tadi tu dia 4 strok. 4 strok tak payah tuti. Elok-elok ngam habis, minyak pun habis. Okey cik. Settle kerja petang ni. Nak kutip telur je lah. Ayam Pak Long ni, dia dah tak sabar dah keluar. Dia dah nampak Pak Long duk misi rumput kat luar ni. Dia dah mengelupak belah dalam lah. Nak keluar cik. Cik, buat masa ni. Hari ni, 9 hari bulan 5, 2025 cik. Pak Long surrender. Pak Long tak dapat nak terima booking hampa. Pak Long minta maaf banyak-banyak. Pak Long ada booking sampai hujung bulan 7. Terlajak ke bulan 8 tu, terpaksa lah tunggu dulu. Cik, telur yang sikit saja tak mampu. Sebabnya, kalau hampa tengok pada minggu lepas yang bewak masuk dalam lau ni kan. Masa bewak masuk tu, Pak Long tak dapat telung ataupun dapat sari sebiji saja. Jadi menyebabkan ada delay untuk Pak Long nak mengeramkan telur-telur RIR dari kebun Abah nak bagi ke hampa. Mohon sabar Ustaz. Tapi siapa yang nak order baru, Pak Long tutup buat masa ni. Okey, mai keluar. Tu dia cik. Ayam bakar tulen RIR. Mai keluar. Cepat. Hey, keluar. Very good. Ni ayam RIR, Rhode Island Red, daripada pelbagai tempat lah Pak Long ambil depa. Ada yang Pak Long bela dari kecil, ada yang Pak Long beli, ada yang Pak Long beli balik daripada pembeli-pembeli anak-anak ayam Pak Long. Cuba hampa tengok hari ni. Hari ni kan Pak Long tengok ada 2 biji saja. Semalam kemarin Pak Long dapat 4 biji. Hari ni 2 biji saja. Jadi 2 biji ni Pak Long nak kumpul banyak-banyak susahlah sikit. Nak tambah ayam pun Pak Long dah ada banyak jenis ayam. Pak Long pun bukanlah nak buat secara komersial sangat. Dah nak jual sikit-sikit macam tu saja, nak berkongsi dengan kebun Abah. Oh, satu lagi Pak Long nak abang kat hampa. Kebun Abah dah ada logo baru. Nanti setiap kali Pak Long post kat hampa, Pak Long sertakan sedikit logo. Nak menunjukkan ini adalah produk dari kebun Abah. Jom kita himpun yang ni dulu. Bagi mereka berkelewak saat kot ni. Selagi kita halau masuk dalam balik. Alhamdulillah dapat 2 biji pun tak apa, tak ada masalah. Jadi orang-orang yang booking kat Pak Long, ada yang booking tunggu sampai hampir 2 bulan pun ada baru dapat anak ayam. Jadi Pak Long tak dapat nak menyediakan anak-anak ayam. Tapi depa ni ada satu kesetiaan, ada satu hatilah untuk kebun Abah. Sanggup tunggu. Nak juga produk dari kebun Abah. Terima kasihlah banyak-banyak. Kalau nak cari RIR kat tempat lain pun banyak orang jual. Tapi nak tunggu produk dari kebun Abah. Sebab mereka nampak sendiri. Ni bapak dia, ni mak dia dan Pak Long menceritakan perjalanan hidup mereka dari mereka kecil sampai lepas telur. Sampailah juga mereka diramkan telur dan anak yang diram tu hantar kat mereka. Apa Pak Long cakap ni? Berbelit-belit ni. Minta maaf lah. Dah 10 minit lah. Tak payah lama-lama. Hal lain nak keluar juga. Untuk setiap hari Pak Long akan lepaskan 2 lah.
paling-paling banyak pun 3 lau lepas di luar. Dan Pak Long tak akan lepaskan mereka bersama-sama. Takutnya tercross. Takutnya bapak ni naik atas ibu lain. Jadi Pak Long jamin, bagi jaminan, anak-anak ayam yang ada di kebun Abah adalah anak-anak ayam yang dibiak bakarkan bakar tulen. Sebab Pak Long tak campur dengan yang lain-lain. Contohnya RIR ni, Pak Long tak akan lepas bersama-sama dengan light success. Light success saja. Jadi telur light success adalah telur tulen light success. Cik, buat masa ni Pak Long ada 3 saja ayam. 3 jenis ayam yang bertelur. Untuk RIR memang Pak Long dah masukkan ke dalam inkubator dan banyak dah Pak Long dah post dah kepada hampa. Tapi untuk light success ni, dia baru mula belajar bertelur. Telur-telur yang awal ni Pak Long dah masukkan ke dalam inkubator. Untuk hari ni telur depa ni baru menetas biji. Dan dijangka dalam minggu ni akan menetas lagi 4 biji. Dan sampai ke minggu depan semuanya 10 biji Pak Long dah masukkan ke dalam inkubator. Tak dijual, yang tu belum dijual. Mai tengok cik. Macam mana telur dia? Sat Pak Long nak tunjukkan apa. Mai keluar lu. Kemarin ada 2 biji. Hari ni ada sebiji saja. Telur dia ni macam ni. Dia macam telur Lomen Brown. Ada pecah ke? Tak ada pecah. Takkah dua-dua bertelur tapi satu pecah? Tak ada. Memang sekok saja hari ni yang bertelur. Hak sekok tu baru belajar bertelur. Baru bertelur kali pertama kemarin. Pak Long lalu kot belakang lau kan. Hau dia punya wap. Bau dia tu. Bau bewak mampus di belakang tu. Tapi tak apa, Pak Long biar. Pak Long tak mau pergi tengok. Pak Long geli. Dia pergi dia mampus di belah belakang sana. Cek. Kalau Pak Long duk masukkan ke dalam inkubator, telur mana yang Pak Long makan? Ada, cik. Setiap hari boleh dikatakan purata Pak Long dapat 10 telur. Telur RIR dengan light success Pak Long masukkan ke dalam inkubator. Telur yang Pak Long makan, ada telur Lomen Brown di sana. Ada 3 biji sehari. Telur ayam kampung. 5 biji sehari. Di rumah Pak Long makan tak habis, cik. Hari ni makan bawa balik 5 biji, makan 2 biji, esok ada lagi. Alhamdulillah. Takkan nak bela sikit-sikit. Ada di kalangan hampa yang tanya kat Pak Long, nak bela berapa ekor? Pak Long, kalau kita nak meniaga. Macam ni cik, dia ada 3 tahap. Belaan ada 3 tahap. Ini live ni. Live untuk video hari ni. Kalau hampa nak buat secara komersial, hampa kena bela 100 ekor, 200 ekor, 300 ekor untuk komersial. Untuk hampa nak ambil telur tu nak jadikan sumber pendapatan bulanan. Tapi kalau hampa nak bela suka-suka saja, nak makan telur sebiji, 2 biji, 3 biji satu hari saja, hampa bela 5 ekor sudah cukup. Cukup 5 ekor. Tapi kalau hampa nak bela sambil makan, sambil jual. Sambil makan, sambil jual untuk nak cover hampa punya dedak, hampa bela lah lebih kurang dalam 30 ekor macam tu. 30 ekor macam tu, sehari boleh dapat lebih kurang dalam 25 biji, 20 biji. Sambil-sambil makan, boleh packing, jual 10 macam tu. Salam jumpa lagi, terima kasih banyak-banyak. Panjang dah Pak Long cerita kat hampa dalam video ni. Ada yang tersasul-sasul, minta maaf banyak-banyak. Pak Long tetap bersemangat, minta maaf, Pak Long cakap kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.